Semua, Assalamualaikum. Nama saya Mira Fifah, orang panggil saya Effie. So sekarang saya student second year degree economics dekat UIA. So saya ada buat service online tutoring untuk subjek ekonomi SPM. Daripada saya habis SPM dulu, saya SPM 2022 sampailah sekarang. So saya punya rate untuk online tutoring, one-to-one session, Google Meet ataupun kelas fizikal boleh buat kat area Shah Alam atau UIA Gombak. So sejam saya charge RM30. Okay, notes dan consultation free. Alright, lepas tu saya kreditkan semua knowledge yang saya nak share ni dekat cikgu saya, Cikgu Siti Mazlina, yang ajar saya time SPM dulu dekat SMKA College Selangor. So untuk ekonomi saya dapat A+. Dan saya harap video ni dapat membantu student saya dan junior saya untuk lebih faham ekonomi dan buat revision. So kalau korang ada nak tanya apa-apa, tanya dekat komen, okay? Alright, so ni kita sambung trial Johor 2025. Ni part 4. Okay, soalan 31 sampai 40. Alright, so soalan 31, bagaimanakah kerajaan menggalakkan globalisasi? So faktor penggalak globalisasi ada 4. Apa dia? Infrastruktur dan ICT. Minta ikut urutan lah. Infrastruktur dan ICT, peranan kerajaan. Kalau kerajaan kurang strict dalam untuk restriction pengangkutan, infrastruktur pengangkutan yang baik dan pelancongan. Okay. So ni korang refer page 128. Okay. So apa yang menggalakkan globalisasi ada 4 ni: pelancongan, pengangkutan, peranan kerajaan, infrastruktur dan ICT. Okay. So pengecualian visa untuk pelancong. Kalau pengecualian visa maksudnya baguslah. So ni dasar kerajaan, peranan kerajaan. Kalau kecualikan visa, so restriction tu kurang. Bila restriction kurang, so dia lagi tourist friendly lah, kira tourist friendly. So bila tourist friendly, lagi ramai tourist akan melancong nak travel dekat Malaysia. Okay. B, kenapa salah? Sebab pelupusan duty import untuk semua barang import. Pelupusan duty import tu pelupusan duty import maksudnya duty import dah tak ada, so salah. Okay. Pekerja asing di Malaysia diberi pengecualian levy. Tak perlu bayar cukai. Levy tak perlu bayar. Pekerja asing di Malaysia diberi pengecualian levy. Okay. And then duty stamp untuk rakyat asing yang membeli hartanah di Malaysia dihapuskan. Okay. 31 bagaimana kerajaan menggalakkan globalisasi pengecualian visa? Okay. So BCD ni dia macam tak berkait. Okay, so korang ingat je faktor penggalak globalisasi ada 4. Peranan kerajaan, kecualikan visa, and then pengangkutan, pelancongan, infrastruktur dan ICT. Okay, so 32. Pasangan manakah yang betul tentang kesan pelaburan langsung asing kepada negara? So pelaburan langsung asing, apa kesan dia? Apa yang bagus, apa yang tak bagus? Kesan negatif dan kesan positif. Okay, kalau kesan positif ada 4. Apa yang bagusnya pelaburan langsung asing? Apa yang bagusnya? Kesan positif dia ialah pertumbuhan ekonomi. Okay, pertumbuhan ekonomi akan semakin maju. Pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teknologi. Kita dapat receive teknologi yang lebih advance, yang lebih baik lah. And then kemahiran modal insan meningkat. Okay, kemahiran labor kita akan meningkat. And then teknologi meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat. Lepas tu modal pelaburan pun akan meningkat. Akan duit dari luar negara akan masuk negara kita. So ni yang bagus. Apa kesan buruk dia? Kesan buruk pelaburan langsung asing ada 3 kan. Pendapatan tak seimbang, Y tak seimbang, and then alam sekitar tercemar, and then untung ke luar negara. Okay, so ni semua yang tak bagus. Kesan negatif. Ni kesan positif. Alright, so apa yang betul pasal pelaburan langsung asing? Okay, tengok. Kalau negatif dia, jumlah kemasukan modal asing ke dalam negara bertambah. So ni benda yang bagus lah, sebab modal masuk dalam negara. So duit asing kat Malaysia bertambah. Bila duit asing kat Malaysia bertambah, baguslah.
Dia tu maksudnya menunjukkan benda yang baik. So ni benda ni positif. Salah. Okay, B. Positif kalau aliran untung keluar negara bertambah. Salah. Kalau aliran untung keluar negara bertambah, maksudnya orang luar negara yang kaya. Okay, negara asing yang kaya. So kita miskin. So bila negara asing kaya, kita miskin. So benda tu negatif, tak bagus. Okay, C. Positif kalau meningkatkan kemahiran modal insan. Yes, tadi kita dah tengok dah. Kesan positif ada 4. Pertumbuhan ekonomi, teknologi, kemahiran modal insan dan modal pelaburan. So inilah kemahiran modal insan meningkat. So betul. Okay, D. Apa yang negatif kalau daya saing firma asing meningkat? So salah. Benda ni bagus lah sebab daya saing. Daya saing firma asing meningkat. Daya saing firma tempatan yang kena meningkat. Okay. So jawapan dia C. Alright, 33. Apakah kepentingan perdagangan antarabangsa? Apa yang bagusnya? Kenapa pentingnya perdagangan antarabangsa ni dibuat? Okay. So, kenapa pentingnya perdagangan antarabangsa ni ada dekat page 145. 145 ada 11 reason kenapa perdagangan antarabangsa ni penting. Antaranya, luaskan pasaran, lepas tu tambah pendapatan negara meningkat, lepas tu peluang pekerjaan. Okay. So apa kepentingan dia? Korang boleh refer page 145. Okay, tengok yang pertama dia kata pelaburan asing meningkat. So bagus ke kalau pelaburan asing meningkat? Yes, bagus. Sebab banyak duit asing masuk dalam negara kita. So benda tu bagus. So yang ada I confirm betul. A atau B betul. C, D confirm salah. Okay, yang kedua, kadar pengangguran berkurang. Yes, betul. Kadar pengangguran berkurang dia samalah dengan peluang pekerjaan meningkat. Okay, so betul lah. Kalau banyak perdagangan antarabangsa, okay, banyak brand masuk negara kita, so makin banyaklah peluang pekerjaan. Dan dalam masa yang sama, kadar pengangguran akan berkurang. Alright. So apa yang ni benda yang tak bagus lah, sebab kalau perdagangan antarabangsa, so banyak brand daripada luar negara masuk, kita akan terikut dengan budaya masyarakat asing. So dia tak kekalkan semua jadi kita. Dia akan mencemarkan sikit. And then memelihara keistimewaan budaya masyarakat tak, sebab kita akan terikut-ikut dengan budaya luar, budaya asing, terikut-ikut budaya asing. Okay, so dia tanya apa kepentingan perdagangan antarabangsa? Pelaburan asing meningkat, kadar pengangguran berkurang. 1 dan 2. 34, akaun semasa cenderung defisit. Okay, defisit tu negatif. Defisit negatif. Disebabkan oleh pertambahan. Macam mana akaun semasa boleh jadi negatif? Kenapa? Maksudnya kenapa jadi tak bagus? So, tak bagus refer kepada import. Okay. Kalau bagus maksudnya export. Ingat je macam tu. Import dia bagi kesan negatif dekat negara kita. Sebab nilai ringgit Malaysia akan turun. So barang import dalam negara, perkataan import. Betul lah. Okay, kenapa ni salah? Kenapa? Sebab kalau subsidi ekspor kepada pengeksport tempatan, ni maksudnya majukan Malaysia. So kalau majukan Malaysia, ekspor majukan Malaysia. So patutnya dia akan akaun semasa lebihan lah. Ni akan jadi lebihan. Bilangan guna tenaga dan produktiviti buruh tempatan. Kalau banyak guna buruh tempatan, so dia memajukan negara, so lebihan juga. And then infrastruktur dan galakan kepada pelancongan luar negara. So ni baguslah sebab turis akan guna infrastruktur yang baik. Dan galakan maksudnya kita encourage diorang untuk datang negara kita, untuk visit negara kita. So benda ni bagus, dia akan menyebabkan ekspor meningkat, so lebihan. Sekarang kita nak cari yang defisit. Okay, defisit benda yang negatif. So apa yang negatif? Negatif refer kepada import. Import tu kita pandang dia sebagai benda yang buruk. Okay, dalam ekonomi kita tengok import ni sebagai benda yang buruk. Kenapa? Sebab nilai ringgit Malaysia akan turun. So cari je perkataan import. Okay, defisit, ingat je import. So kita teruskan soalan 35. Ni soalan true false, yang mana ramai student saya mengadu diorang tak suka soalan ni. Tapi it's okay. Sebenarnya soalan ni okey lah, tak nak cakap senang jugalah. Sebab dulu pun time saya belajar pun banyak jugalah saya salah bahagian ni. Okay, tapi jom kita tengok sama-sama. Okay, 35. Hukum penawaran menyatakan
Apabila harga meningkat, kuantiti ditawar akan menurun. Okay, hukum penawaran kata apa? Bila harga mahal, kuantiti yang ditawar akan meningkat. Kenapa? Sebab bila mahal, firma nak sediakan stok banyak. Mahal, stok akan banyak. Kenapa? Sebab firma nak maximize untung. Okay. So, hukum penawaran menyatakan apabila harga meningkat, kuantiti ditawar akan menurun. So, salah lah. Sebab hukum penawaran kata bila harga mahal, kuantiti ditawar akan meningkat. Kenapa? Sebab bila mahal, firma akan banyakkan lagi stok. Sebab firma nak maximize untung. Okay. So, macam ni firma nak maximizekan untung bila mahal, stok tu banyak. So, orang terpaksa beli pada harga yang mahal. So, bila harga yang mahal terjual, firma dapat untung banyak. So, hukum penawaran kata harga mahal, kuantiti ditawar tinggi. So, ni hubungan dia positif. Okay, so 35 yang pertama ni salah. Dia kontradik dengan hukum penawaran yang kita belajar. Yang kedua, hukum permintaan menyatakan apabila harga menurun, kuantiti diminta akan meningkat. Harga menurun, kuantiti diminta meningkat. Yes, betul. Sebab bila murah, kita akan shopping kan banyak. So, shopping banyak tu maksudnya permintaan meningkat. Okay, bila murah, ramai orang akan beli barang tu. Okay, benda ni common sense. Tak payah fikir susah-susah pun. Okay, hukum permintaan ni dan hukum penawaran ni common sense. Permintaan kan kita yang buat. Isi rumah yang buat permintaan. So, bila murah, mestilah kita nak beli banyak. Okay, so ni betul. So, 35 first salah, second betul. Salah dan betul. So, B. Okay, 36. Pelancong dari Australia telah melawat negeri Melaka menyebabkan berlakunya penawaran ke atas ringgit Malaysia. Okay, so penawaran ringgit Malaysia ke, permintaan ringgit Malaysia ke, ni long discussion supposedly. Tapi I will make it short. Okay, so penawaran ringgit Malaysia, okay, saya tulis sebagai penawaran RM lah. Okay, SS penawaran RM ringgit Malaysia. So penawaran ringgit Malaysia maksudnya import. Penawaran ringgit Malaysia maksudnya import. Okay, kenapa? Sebab kita tawarkan duit kita. Kita offer. Kita offer orang luar negara. Kan penawaran kan offer kan. Supply. Okay, kita yang offer duit kita. Kita yang let go duit kita dekat orang luar. Okay, so orang luar tu akan ambil duit kita. Sebab itulah import. So, penawaran ringgit Malaysia maksudnya import. Okay, so bila import, pelancong dari Australia melawat Melaka. So, salah lah. Kalau orang Australia datang Melaka, maksudnya dia akan majukan Melaka. So, bila majukan Melaka, maksudnya majukan Malaysia. So, maju maksudnya export. Benda yang positif. So, 36. Yang pertama salah. Okay, yang kedua, permintaan ringgit Malaysia bertambah apabila Encik Ahmad menghantar anaknya melanjutkan pelajaran di New Zealand. Okay, sekarang ni permintaan ringgit Malaysia. Maksudnya DD permintaan ringgit Malaysia. Okay, permintaan ringgit Malaysia ni maksudnya export. Okay, permintaan ringgit Malaysia export. So, export ni, dia kata Encik Ahmad hantar anak dia pergi New Zealand. So, kalau pergi New Zealand, maksudnya ni import tak nampak lah. Sebab anak Encik Ahmad ni kan study kat NZ kan. Okay, so dia akan guna perkhidmatan education yang ada dekat uni dekat NZ. Dia akan guna service commuting dekat NZ. Dia akan beli makanan, delivery semua guna service kat NZ. So, NZ akan kaya. So, benda ni benda yang negatif. So, import. Okay. So, bila berlakunya permintaan ringgit Malaysia maksudnya export. So, contradict lah dengan benda ni. Okay, so ini salah. Sebab dia contradict. Okay, korang ingat je dua benda penting. Kalau penawaran ringgit Malaysia import, kalau permintaan ringgit Malaysia export. However, untuk mengelakkan confusion, untuk mengelakkan confuse, sebab saya pun selalu confuse benda ni. So, korang ingat satu side je. Ingat je, kalau penawaran import, dah. And then auto terbalikkan. Okay, ingat satu side je. Tak payah ingat dua-dua, nanti takut tertukar. So, ingat satu side je, penawaran ringgit Malaysia import. Okay. Okay, 37. Kemudahan menggunakan cek diberi kepada pemegang akaun simpanan. Ya ke? Okay, so mestilah salah. So, dalam note saya, nanti saya share. Saya share kat student dia tahu ni. Kejap. Okay. So, kita ada 3 jenis akaun tau. Akaun simpanan, simpanan tetap dan
apa lagi satu? Simpanan tetap dengan kejap akaun simpanan tetap bab 3.4 kan. Bab 3.4 akaun simpanan, ni kat bank perdagangan. Akaun simpanan tetap dengan semasa. Simpanan tetap dengan semasa. Okay, so saya cakap kat student, akaun simpanan ni kita, rakyat biasa. Semua orang ada, ni rakyat biasa. Okay, ni rakyat marhain lah. Semua orang ada benda ni. Semua orang ada akaun simpanan. Okay, saving kita semua orang ada akaun simpanan. Semua orang saving dekat bank. Simpanan tetap untuk orang kaya. Sebab some banks, diorang letak minimum 5k baru boleh simpan kat simpanan tetap. Okay, orang kaya je simpan kat simpanan tetap ni. Sebab orang kaya je ada duit banyak untuk deposit. And then simpanan tetap ni tak boleh keluarkan sampai tempoh matang. So tempoh matang tu biasanya 2 tahun ke 5 tahun ke. So sementara tu duit tu tak boleh digunakan. So sebab tu saya cakap simpanan tetap ni untuk orang kaya je. Sebab orang kaya je yang ada duit banyak dan dia tak kisah dia tak boleh guna duit tu. Kenapa? Sebab dia banyak lagi duit lain. Okay, so simpanan tetap ni faedah dia tinggi. Okay, so simpanan tetap ingat je orang kaya. Kalau akaun semasa ingat business owner. Saya selalu cakap kat student saya, akaun semasa ni untuk business owner. Okay, sebab dia ada kemudahan check dan kemudahan overdraft. Okay, so apa maksud overdraft? Overdraft ialah guna lebih dari baki dalam bank. Okay, so katalah dalam bank kita ada 10k. Okay, 10k. Walaupun banyak sangat, macam tak logik. Okay, katalah contoh dalam bank kita ada 10k. Kita nak beli modal kat, ni kan business owner kan. Business owner dia nak beli modal lah. Dia nak beli modal baru, nak beli mesin baru. So mesin baru perlukan 20k. Okay, contoh. So duit dalam akaun ada 10k, tapi dia perlukan 20k. Okay, so apa dia buat? Issue overdraft. So lagi 10k tu dia hutang. Tapi hutang tu kita panggil sebagai overdraft. Maksudnya boleh je guna 20k, dia boleh je bayar beli modal baru 20k. Okay, walaupun duit dia hanyalah ada 10k. Okay, so lagi 10k tu kita panggil dia overdraft. Okay, so berbalik kepada soalan, kemudahan menggunakan cek diberi kepada pemegang akaun simpanan. Confirm lah salah. Okay, kalau akaun simpanan biasa, kita sebagai rakyat marahin, faedah kita sikit je tau. Okay, tapi kalau akaun simpanan tetap, orang kaya faedah dia tinggi. Kalau akaun semasa, orang business owner, dia dapat check, dia dapat overdraft. Okay. Yang kedua, draft bank digunakan sebagai pembayaran dalam urus niaga atas arahan daripada pihak bank. Ni pun salah. Kenapa? Sebab draft bank tu macam jarang keluar pasal draft bank ni. Draft bank, okay. Page 137 dia cakap pasal draft bank. MS 137 cakap pasal draft bank. Draft bank ialah cek yang dikeluarkan oleh bank apabila diminta oleh pelanggannya untuk membuat bayaran kepada pihak tertentu. Okay, so draft bank ialah cek yang dikeluarkan oleh bank. Bank yang keluarkan cek tu bila ada orang suruh untuk bayarkan kepada orang lain. Okay. Okay, so dia bukan atas arahan daripada pihak bank, dia atas arahan daripada customer. Sebab tu lah point dia salah. Okay, draft bank ni ialah arahan daripada customer. Page 137. Okay. Jom kita teruskan nombor 38. Okay, dia keluar pasal tarif. So tarif ada dua lah, tarif ad valorem atau tarif apa nama dia? Tarif ada dua. Okey, tarif spesifik atau tarif ad valorem. Okey, nombor 38 boleh refer page 149. Tarif spesifik untuk setiap unit. Okey, contohlah satu unit tu dia charge RM20 tarif. Okey, tapi tarif ad valorem ni dia akan ikut percentage. Katalah 10%. So barang tu katalah 10k, so 10%, so barang kena bayar 11k.
Okay. So, tarif ad valorem ialah cukai import yang dihitung berdasarkan jumlah nilai barang import. Betul lah. Jumlah nilai barang. Sebab ni dia ikut nilai. Kalau ad valorem ikut nilai. Kalau spesifik ikut unit. Okay. 38 yang kedua, contoh tarif ad valorem ialah sebanyak 20% dikenakan ke atas jumlah nilai barang import. Betul sebab dia percentage. Okay, kalau percentage maksudnya ad valorem. Okay. 38. Okay. 39. Sekatan perdagangan antarabangsa akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada buruh tempatan. Sekatan perdagangan antarabangsa. So, sekatan tu restriction. Restriction tu apa? Untuk menghalang perdagangan antarabangsa. Contohnya embargo. So, embargo larangan, pemulauan. Okay, boycott. Ada tarif. Tarif ialah cukai untuk barang import. Ada kuota. Kuota ialah had maksimum barang import yang boleh masuk Malaysia. Ada subsidi untuk pengeluar tempatan. So ni yang biasa famous lah. Ada lagi dua, kawalan pertukaran asing. So ni macam terms and condition, kawalan pertukaran asing. Lagi satu ada sekatan bukan ekonomi. So dia bukan pasal financial. Okay, dia terms and regulations. Alright, so sekatan akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada buruh tempatan. Salah. Sebab bila sekatan perdagangan antarabangsa, maksudnya kita tak nak terima produk daripada luar negara. So bila kita tak nak terima produk daripada luar negara, peluang pekerjaan kurang lah. Okay, contoh kan. Contoh sekatan perdagangan antarabangsa katalah kita ambil kuota. Okay, kuota terhadap Honda. Honda daripada Japan nak masuk Malaysia dia kenakan kuota. So contoh limit maksimum Honda boleh masuk Malaysia, contoh kita buat 5k lah, 5k. 5,000 buah je kereta Honda yang boleh masuk dalam Malaysia. So kenapa tak bagus? Sebab mungkin Honda tak boleh nak buka, tak boleh nak buka dia punya kedai dekat Malaysia. So bila Honda tak boleh nak buka kedai dekat Malaysia, orang tak ada peluang pekerjaan untuk kerja dengan Honda. So sebab itulah peluang pekerjaan akan menurun. Kalau berlakunya perdagangan antarabangsa, okay, kita halang produk luar masuk, maksudnya kita sendiri kurangkan kita sendiri kurangkan peluang pekerjaan rakyat kita. So contoh bila Honda tak buka kedai, so apa peluang pekerjaan yang ada? Kalau kira kerja dalam kereta, boleh kerja dengan Proton, dengan Pro 2. Okay, so sebabkan Honda tak boleh buka kat Malaysia, contoh. Okay, contoh sekatan dia Honda tak boleh buka kat Malaysia. So peluang pekerjaan untuk kerja dengan Honda berkurang. So peluang pekerjaan kepada buruh tempatan menurun. Okay, yang kedua, sekatan perdagangan kejap, 39 kan? Sekatan perdagangan antarabangsa mewujudkan peluang pekerjaan. Betul lah kan? Kalau berlakunya sekatan, dia akan mewujudkan peluang pekerjaan lah. 39. Sorry. Okay, untuk nombor 39, sorry saya tersilap. Okay, untuk nombor 39, sorry. Sepatutnya betul lah. Kalau sekatan perdagangan antarabangsa, so mewujudkan peluang pekerjaan lah kepada buruh tempatan. Sebab kita support lokal. Okay. So bila ada sekatan, okay, apa yang akan jadi? Kita akan kurangkan beli barang import. So bila kita kurangkan import, kita mestilah akan beli banyak barang lokal. Bila kita beli banyak barang local firm akan maju. Bila local firm akan maju, apa dia buat? Dia akan hire lagi ramai staff. Okay, contoh. Okay, ni baru contoh yang betul. Okay, sorry. 139 ni betul. Sekatan perdagangan antarabangsa mewujudkan peluang pekerjaan kepada buruh tempatan yang betul. Okay, so contoh cerita dia, sekatan perdagangan antarabangsa kan. Okay, katalah kita menghalang Honda. So apa jadi kalau halang Honda, sekatan dekat Honda, kuranglah orang beli Honda. Okay, So bila kurang orang beli Honda, orang akan beli banyak Proton dan Pro 2.
Okay, kereta nasional akan meningkat. Permintaan dekat kereta nasional akan meningkat. So, bila proton maju, Pro 2 maju, apa jadi? Proton akan buka lagi banyak kilang baru. Lagi banyak kedai. Okay, proton akan buat lagi banyak kedai. So, kedai proton meningkat dalam negara. Bila kedai proton meningkat, peluang pekerjaan untuk rakyat kita bekerja akan meningkat. Okay. So 39 betul. Yang kedua, Sekatan Perdagangan Antarabangsa akan membantu memperbaiki imbangan pembayaran negara. Yes, betul. Sebab kita kurangkan import. Import berkurang. So bila import berkurang, nilai ringgit Malaysia semakin stabil. Okay. So imbangan pembayaran negara pun semakin baik. Okay. 40. Imbangan dagangan berkaitan dengan beza antara nilai ekspor barang nampak dengan nilai import barang nampak. Kejap. Okay, nombor 40 kan. Nombor 40. Okay, betul lah. Imbangan dagangan berkaitan dengan beza nilai ekspor barang nampak dengan nilai import barang nampak. Okay, ni betul. Ni takrif dia. Imbangan dagangan. Ni bahagian belakang dekat form 5. Imbangan dagangan. Imbangan dagangan ni. Tak jumpa dia page berapa. Tapi imbangan dagangan ni lebih kurang dekat imbangan dagangan import dan export. Imbangan dagangan dia around dekat page 179. Lebih kurang lah. Page dia lebih kurang 170 sampai 180. Okay. Yang kedua, kenaikan nilai ringgit Malaysia berbanding mata wang asing boleh menyebabkan imbangan dagangan menjadi positif. Okay, salah. Sebab bila nilai ringgit Malaysia naik, nilai ringgit Malaysia naik, apa maksudnya? Maksudnya Malaysia maju. Okay, maksudnya Malaysia kaya. Malaysia maju, Malaysia kaya. So, bila rakyat Malaysia sedar yang nilai ringgit Malaysia naik, okay, so Malaysia makin maju. So, Malaysia makin kaya. So, rakyat Malaysia akan shopping lagi banyak barang import. Kenapa? Sebab nilai ringgit Malaysia naik kan. So, harga barang import secara relatifnya lebih rendah. Kita rasa barang import tu macam murah. Rasa macam murah. So, bila barang import kita rasa macam murah, kita akan lebih banyak beli barang import. Okay. So, bila lagi banyak beli barang import, okay, lama-lama tak baguslah sebab import meningkat. So, bila import meningkat, imbangan dagangan akan jadi defisit. Okay. So, dia ada opposite effect. Okay, konsep ni dia ada opposite effect. Okay, nilai ringgit Malaysia naik, benda tu bagus. Menunjukkan Malaysia maju, menunjukkan ringgit Malaysia kukuh, menunjukkan Malaysia kaya. Okay, bagus. Tapi, bila berlakunya benda yang bagus ni, dia opposite effect, dia akan bagi kesan yang negatif. Sebab, bila nilai ringgit Malaysia naik, rakyat Malaysia akan banyakkan import. Akan beli banyak barang import. Dan kurangkan consume local product. Okay, so, kesan dia akan buruk balik lah sebab import akan bertambah. Bila import bertambah, imbangan dagangan jadi defisit. Okay, so sebab itulah nama dia opposite effect. Nilai ringgit Malaysia naik tu bagus, tapi dia akan bagi kesan yang buruk sebab rakyat Malaysia akan banyakkan import. So, import banyak, imbangan dagangan defisit. Okay, so salah. Sebab dia opposite effect. Alright, so dah habis untuk Johor. Thank you for watching. Bye.